afternoon everyone. We're at MyApps right now. Panas Kita ada event Malaysia Auto Show hari ni. So, sekejap lagi kita tunjuk kereta apa yang ada kat sini. Let's go. So, memandangkan hari ni hari Wesak, so wife aku ajak aku pergi auto show di MyApps Sedang ni. So basically aku rasa quite besar juga auto show ni berbanding dengan kita pergi dekat MyTech sebelum ni. Kalau tengok dekat sini ramai orang, walaupun aku rasa sebab hari cuti lah hari ni kan. So kami tolak pun dalam pukul 12 lebih, makan lunch semua sampai di sini dalam pukul 2. Quite lambat juga, tapi kita just follow the flow sebab tak sangka auto show kali ni sebesar ini. Kalau korang tengok kat sini, ni adalah dia punya layout lah. Siap ada shuttle bus lagi yang pick up kita orang daripada parking. So sangat-sangat berbaloi. Aku rasa sama je layout macam mana kita orang pergi house boom sebelum ni di MyApps Sedang. Banyak booth. Sebelum masuk ke dalam hall yang telah disediakan, ada korang tengok ada kedai-kedai makanan, ada jual air, ada juga booth-booth kereta. Kalau tengok kat sini ada juga booth kereta Pro 2, dan itu adalah Ativa yang telah dimodify, Fuse tak silap aku nama dia. So quite convenient, ada yang bawa family, ada yang lepak di coffee. So tempat dia quite panas tapi bagi aku berbaloi. So kita dah sampai kat hall. Kalau korang tengok dekat sini, ni adalah hall yang pertama. So sekarang kita nak masuk ke hall yang pertama, itu hall A. So jom kita tengok apa yang dekat dalam. Bila masuk saja ke dalam hall A ni, rasa dia sangat sejuk, sesuai. Walaupun ramai orang dengan cuaca yang panas di luar, tapi dalam dia sangat-sangat sejuk. So dalam hall A ni ada Proton, Pro 2, MG, Nissan, Cherry, Jeku, termasuk juga Petronas yang ada pop-up store dia dekat sini. So kalau korang tengok dekat sini, booth yang kami pergi yang pertama adalah booth Proton. Sudah tentu kalau pergi Proton, kami lihat kenderaan EV yang terbaru ataupun the first in Malaysia, iaitu Proton eMAS 7. So lepas ni kita akan test kereta ni sama-sama dengan SE, iaitu SE yang terbaik, iaitu SE Azam. Tu dia. So ada juga eMAS 5 yang bakal dilancarkan hujung tahun ni, pada hujung tahun 2025. Aku rasa bersama-sama dengan Pro 2 EV yang terbaru. So mungkin akan ada first compact EV daripada Malaysia sendiri. So hari ni sekarang kita berada di Malaysia Auto Show 2025 di MyApps Sedang. So hari ni ada banyak booth yang dekat sini. Ada Proton, ada JAC Motor, ada Petronas, ada Subaru, ada banyak lagi. Ini dekat Hall A sekarang. GWM, Cherry, Omoda dan banyak lagi. So nanti kita tunggu. Kita tengok, explore semua kereta yang ada dekat sini. Dan nak tunjukkan korang sikit-sikit lah. Alright, let's go. So kita dah habis jalan tadi. So dekat Hall A tadi dia ada Proton, ada Pro 2, ada Jeku, Omoda, and then semualah. So basically now kita dekat Hall A1. Alright. So Hall A1 ni might be dia ada Wuling. Kalau kita tengok kat sini ada Mitsubishi Motors, ada Tesla, Ford, Mazda, Toyota. Ada banyak lagi kereta. So kita tengok dulu apa yang ada kat sini. Ni pun dah pukul
345. So dah 345 sekarang. So kita tengok dulu apa yang ada. Then apa-apa kau boleh kat korang. Ciao. Ni kereta idaman dia Ford Ranger. Ni masuk kebun siapa pun boleh. Pak Ngah ajak pergi kebun. On. Siapa ajak pergi kebun? Balik Kuantan. Di kebun durian arwah ibu. On. Basically, so dia nak test drive kereta Vios katanya. Dah lama nak test, kita tengok lah macam mana. Dia tengah set up je. Kita sekarang berada di booth Toyota untuk buat test drive. So basically jadi kita keluar ke bawah ni, ke belakang ni, tempat turun bawah untuk kita buat test drive lah. Alright, shalom. Dah. So sekarang kita berada di ruangan untuk buat test drive. So dia ada satu open space, boleh test drive kereta, motor, semua ada kat sini. So hari kita test drive kereta dululah. Turn left, then you will arrive at your destination. Straight. Berapa liter fuel tank? 41. 41. Oh, quite big lah. You have arrived. So, macam mana? Test drive Vios. Handling dia best. Cuma macam dia macam betah kot. Tak tahu lah sebab tak adjust kot dia punya apa handle apa? Steering. Ni tengok Steering. Tengok kamera. Steering dia mungkin tak adjust. So jadi macam tak selesa sikit bawa. So basically now kita nak tunggu IMA 7, test IMA 7. Sebenarnya aku dah pernah try dah X50, X70 dengan S70. So now kita test IMA 7 sebab dia punya outlet dia lain kan daripada tempat lain, daripada Proton yang lain. Dia ada Proton IMAS punya outlet sendiri. So kita nak test. This is the first EV yang kat Malaysia. Nak tengok macam mana yang bentuk SUV. Dan kita nak test lah handling, suspension, dia punya apa, the engine dia apa semua, how's the quality and so on and that lah. Alright, so let's go. Okay, sementara sebelum kita jalan, saya share sikit Boleh. apa yang ada antara special features. Dia ada memory seat, berapa banyak kita tarik je lah manual, atau yang ni saya guna ni lah, saya guna voice command lah. Okay, so kalau kata kita nak duduk dalam kereta, tapi kita nak off battery everything, ni je sini power off dengan tutup. So nak on balik, dah on. Oh, Itu dah shutdown je. Itu je shutdown. Dan masuk kereta atau keluar kereta, sebenarnya parking kereta tak payah button off ke apa pun, keluar je. Lock, settle. Keluar dia akan auto lock. Lock pun tak payah, dia auto lock. Faham. So driving ni kita test sekejap lagi. Kita ada 3 sport, 3 mode sport. Lepas tu EV memang akan ada region braking selalunya. Okay. So region braking ni pun boleh play nak low, medium dengan high lah. Okay. So dia ada follow me home function. Contoh kita pergi parking kat basement ke tempat gelap ke apa kan. Okay. Selalunya kalau orang perempuan lah, selalunya safety untuk dia seorang-seorang, kita on je follow me home function ni. Kita nak berapa second.
Maknanya lepas kita lock kereta, Okey. lampu still akan menyala berapa second. Okey. So safety lah sikit untuk Okey. orang perempuan ke apa kan. Kita yang lelaki ni pun bahaya kadang-kadang kan. Betul. Lepas tu ambient light boleh pilih, ada 256 color boleh pilih. Kat sini. Okey. Kita ambil training mode. Alamak. Tapi yang paling best yang ni. Kita ni di Kuantan ni kan. So kenapa dia buat relax mode ni? Sebab dia nak bagi tahu dekat orang kereta EV selamat untuk tidur dalam kereta. Sebab tak ada petrol, tak ada combustion of carbon. Betul. Okay, so takkan ada kematian lah tidur dalam kereta. Okay. So then kita boleh break up. Ataupun lepas habis berapa minit kita setting tu, dia akan manually break up. Okey. Oh. Lepas tu dia balik ke position asal. Okay. So dah tunjuk yang tu. Dah tunjuk. Ada 4 charging station, 440. Berapa ringgit per kilowatt? Berapa kekuatan dia? 400 kilowatt. With cable, tak payah bawa kabel sendiri. Semua detail dah ada. Okey. Pergi sini, dia bagi tahu detail. Tak payah kita tengok. Ni apa? Ada seorang guna, ada 10 RM1.70 per kilowatt. Live integrated charging map. Hanya IMAS saja ada function. Wow. So itulah dia punya ni. Kalau rasa tengah drive, hi Proton, Okay, where do you want to go? show me the nearest charging station. The following charging stations have been found. Please select. Navigate to number 10. Sure. Go. Tak payah nak. Sembang je. Tak ada dah ready Ready tak ada. Tak ada dah ready Okay. Lepas tu yang ini dia Item datang remains dengan function. Please try again. ventilated seat. Dua-dua. Oh. Ada atas bawah. Ada aircon. Okey. Ini kamera 360. Clear. So one of the different between IMAS dengan BYD, totally satu map, nombor dua software dia sendiri. Dia lagi user dia lagi senang, user interface dia lagi senang nak faham lah. Okay. Balloon. Okay, go. Oi. Lalu tak cukup. Sampai 100. Woi. Yeah. Janganlah. Takut. Ni memang untuk track speed. Okay. Ada besi tadi. Ayo tu. Ni tu dia depan jauh dulu tadi. Buat pick up dia. 0 to 100 6.9 second. Gila. Top 320. Ni sound brake dia pun power. Bukan dia. Aku yang seram. Sedap suspension dia sedap. Okey sikit. Ni orang panggil, kalau dalam Tesla kita panggil one pedal driving. Tak payah brake pun. So brake pad pun ni laju je, laju. Tadi steady lagi ya. Ya tu tadi view saja. Dia tadi gegah kereta tu. sama lah tadi yang geng budak lelaki tu orang test apa orang kata. Oh tadi macam nak pecah kereta. Dahsyat gegar dia. Oh, dia steady lagi. Steering pun tak lari tadi. Jadi kalau monthly berapa? Ni. Okey. Kat bawah. Lah tak payah tekan sangat. Ni sebab regen high kan. Tak payah tekan sangat. So brake pad pun lambat habis. Oh. Tu MG4. Yang ni premium Yang ni premium. Oh. Beza dia dengan yang Prime? Okey, dia beza dekat range dia, saiz bateri. Yang Syul tengok belakang. Kalau Prime 345, Premium 410 km. Oh. Ni lagi jap masuk. Kita nak buat. Okey. Ini rusyu pula bawa. Tekan brake, masuk gear. Yes ni. Yep. Tolak bawah. Right. Okey. Dah. Jalan. Jalan. Balun. Okey, bagi Sekejap, bagi lepas dia- tekan. Ni lepas dulu. Jangan segan silu untuk menekan. Tekan. Pump. Flow. Tekan. Belum 100. Tekan lagi je. Oh gila. Oh ni saya takut. Brake kuat ni so. Tapi tekan pun confident kan. Sebab steering dia Steering dia firm. waktu speed dia akan firm. Tekan ni. Tekan. So slow tak rasa power.
Nak accept observer macam ni. Tak rasa kan? Oh, okey. Warna ni. Sedap. Dia yang Kimentanoli. Kimentanoli. Pusing. Pusing ke? Okey. Cuba pusing macam ni. Satu pusingan. Pusing satu pusingan. Nampak kecil dia. Oh, ha. Yes. Nampak rapat je dengan aku. Uish. Alright. Nice. Sebulan isi minyak pergi kerja RM87 je guys kalau pakai emas. Pergi kerja ulang alik hari 50 km sejam. 50 km range. RM87. Sekarang kalau aku isi minyak untuk kereta aku produk Azia tahun 2016 ambil aku isi tiap minggu. So dalam 300 sebab seminggu 50. Ini patut emas RM87 je. Gila. Tak lena member malam ni. So pernah bawa MG. Then tadi try emas. Shoe try tadi pun Vios pun macam okay. Tapi try emas lain tu. Package 120,000 tu memang mahal. Tapi untuk spek kereta tu bagi aku dia sangat berbaloi. Sebab spek dia macam-macam. Dia teknologi dia EV kau tahu consumption dia sangat-sangat efficient. Apa semua braking, regeneration. Gila. Tak tahu lah. Ni maybe aku tengah asyik shoe jual kereta dia, Myvi dia. Sebab dia kata dia nak buat Azia. Aku tak tahu lah. Aku nak suruh bawa kereta tu emas. Dia nak buat Azia juga. Tahu lah. Okey lah, I bawa emas. Tak boleh tukar-tukar. Gitu apa? Dia halus. Situ je. Macam tu je kena. Ni start engine. Ni parking. Itu je. Okay. Dia tak ada peti ais lah. Emas ada. Dia tak ada peti ais, emas ada. Tak ada peti ais. Review sikit. Ini adalah BYD M6. Keluaran dari BYD. Ianya adalah family car. Okay, dia 7-seater. Dan lepas tu saya tak tahu apa-apa dah. Sebab saya tak pernah naik dan tak ada orang tak pernah explain kat saya. Tapi saya minat tu. Sea Lion 7 guys. Tapi sejak test drive emas, saya tak tahulah boleh mengubah persepsi saya untuk beralih arah ke apa kan. Ada persepsi lah sekarang. Ada persepsi lah sekarang. Ada persepsi lah sekarang untuk EV kereta EV kan. Dia macam emas tu nombor 1 lah kiranya. Okay, mana tahu kan. Okay, ada rezeki kan. Okay. Apa-apa kontak Abang Azam. Mana tahu Raya Haji pakai EV. Itulah. Doakan rezeki kita orang Betul. Doakan rezeki kita. Kau kena subscribe, kau kena like, kau kena share banyak-banyak lah video ni. Alright.
a wrap untuk Malaysia Auto Show 2025. So dah habis dah semua hall kita orang masuk. So pada pandangan saya, kali ni best sebab dia banyak boleh test drive macam-macam. So apakah pandangan anda? Barai, saya rasa kalau nak pergi ni kena pergi awal. Tu je. Kena pergi awal sebab dia tak macam MyTech tau. Macam MyTech yang kita orang pergi, dia punya dia just satu floor je, dua floor je, tapi ni dia banyak kawasan, so kawasannya lagi besar lah. So kalau korang nak pergi, aku rasa the next Auto Show, kalau video ni keluar dah masuk lah. Betul, kalau kita tengok video ni pun mungkin dah keluar, dah time habis kot. Next year korang kena pergi awal. Boleh pergi sebab dia bukan sekadar Auto Show, korang boleh test drive kereta apa-apa semualah. So siapa nak beli kereta tu, korang disarankan untuk datang sini sebab boleh test macam-macam kereta, motor pun boleh. So bersesuaian lah. Alright. Itulah, tak sempat test drive Betul. motor sebab dah pukul 5 lebih tadi. Betul, kena sebelum pukul 5. So mana yang tengok ni, korang boleh pergi next year. Kalau dia buat dekat Maps, korang wajib pergi sebab dia memang besar gila, space parking besar, and sebabkan kawasan ni besar, sebab tu dia boleh buat test drive. Betul. Okay, I guess that's it. It's a wrap for today. So kita jumpa lagi the next video. Ciao.